Ini Zul daripada IKM Anniversary Perlis. So kepada adik-adik yang daripada mana-mana IKM nak cari intern, ni dengar orang yang pernah pengalaman dengan kita. Kau tolong bagi tahu nama kau apa? Nama saya Zulmi Aidi. Ini bekas intern dengan kita tau. Sekarang dia dah berani buat sendiri. Ada orang cakap apa tunjuk Micron salah, ada hati nak ambil budak intern. Cuba kau bagi tahu apa yang kau belajar dengan kita. Berapa lama? 6 bulan 6 bulan daripada IKM. Dan ini daripada IKM 6 bulan intern dengan kita. Okey, sekarang lepas intern dia berani buat sendiri. Tapi nanti nak sambung belajar kan. So sekarang ni memang kau tengah buat sendiri lah. Dah ada siap ada pekerja lah. Okey, kejap. Kau buat kerja pakai barang pinjam ke barang sendiri? Barang sendiri. Oi, mantap. Ini barang sendiri tu. Tak macam yang itu. Barang pinjam. Cuba kau cerita apa pengalaman kau intern kat sini. Pengalaman yang saya dapat bila intern dengan Haji Bank. First kali dia punya SOP lah. SOP dia tu Kau tengok sini. Kau tengok kamera tu. SOP dia tu Kau cerita kat Mamat tu. Kat Mat Gam tu. Mat Gam tu nak dengar. kiranya SOP dia tu dapat lebih menyenangkan kita untuk troubleshoot aircon depan ni. Kalau aircon terosak ke apa, kita dah senang lah untuk tahu apa problem dia. Sebab bila kita servis kita akan check komponen-komponen basic dia. Okey. Adakah disebabkan itu datangnya keberanian kau tu untuk buat sendiri? Itu adalah salah satu sebab juga lah. Antara sebab lain? Antara sebab lain, kita nak try terus terjun ke satu step lagi tinggi. Merasa lah jadi tokey lah. So ada barang tinggal? Alhamdulillah sekarang tak ada. Tak ada lagi. Barang rosak? Barang rosak tak ada. Barang hilang ada. Barang hilang? Barang hilang? Barang apa? Selalu kata lah hilang. Itu normal, biasa lah. So kalau macam buat sendiri ni, bila dah hilang, kau kena adakan balik lah. Sekarang faham tak akibatnya, rasanya macam mana? Rasa dia tahu lah satu barang yang kita dapat tu semua ada nilai. Sebenarnya macam ni, kau kena ingat satu tau. Contoh macam kata tu apa? Tiger. Tiger. Tiger berapa belas? Bawah 20 Bawah 20. Belas-belas lah, 18 kot. Bawah 20 18, 15. Okey lah. Saya minta maaf, saya dah tak follow harga-harga ni. Sebab kita biasa pinjam je, kita tak beli. Katakanlah harga RM18 lah contoh RM18. Dalam sebulan tu katakanlah kau hilang 5 kata kali dengan 18 RM18 dekat 100 sebulan boleh buat makan isi minyak apa semua tau. So dekat sini waktu kau intern, waktu kau bekerja, kau takkan nampak benda ni tau. Tapi bila kau dah jadi tokey, kau kena kira benda tu semua. Sebab tu orang marah bukannya sebab kau hilangkan barang tu, tapi sebabkan kita boleh gunakan kos tu ke lain. So kita tak boleh nak guna ke lain, kita terpaksa keluar pada kos benda yang tak sepatutnya kita belanjakan. Itu sebab dia. Lepas tu jangan lupa kalau kau tertinggal barang, ada tertinggal barang tak nak pergi kerja, tinggal kat rumah, tinggal kat store dia. Rasa tak macam mana? Dia bukan masalah kau tinggal tu, alah bang tinggal barang je. Tak, bila kau dah sampai rumah customer, boleh settle tak kerja? Tak boleh kan? Tangguh lah. Tangguh kan? Tangguh kalau kerja sendiri tak apa, kita tanggung. Tapi bila kita dengan orang, itu masalah. Apa lagi pengalaman kau kat sini? Kita ambil intern untuk bidang aircon kan. Tapi kita dapat belajar banyak benda lagi lah. Macam kat kedai dapat pasang partition. Okey. Dapat belajar benda-benda lain lah. Okay. Buat binding pipe semua untuk electrical kan. Okey. Tapi kalau macam aircon, memang kau nak kena pandai buat elektrik. Sebab kalau tak pandai elektrik, aircon kau tak sejuk, bukannya semuanya sebabkan aircon. Ingat kan kita punya SOP kan? Itu pun yang penting basic-basic tu kena tahu lah. Contohlah, troubleshoot lah. Kalau daripada awal-awal kau masuk intern, kau mesti kosong lah. Betul? Okey, sekarang ni bila dah keluar dah cuba buat sendiri ni, daripada kosong sampai 10 tu, berapa tahap kau sendiri yang nilai? Berapa tahap tu? Kalau untuk aircon jenis non inverter boleh lah dalam 7 ke 8. 7-8 tinggi. Ayib, kalau kau troubleshoot aircon non inverter, kalau daripada 0 sampai 10 tu kau punya keyakinan tu berapa? Kau rasa kau dah pandai tu? Bila nak sampai 10 ha? yang sebelah tu pun sebelum ni intern dengan kita tau. Tu yang sana tu. Ni pun dulu intern dengan kita, sekarang dia masuk kerja. Okey, cuba kau bagi tahu dekat budak-budak kat luar sana yang nak intern. Okey, macam kau tadi daripada IKM mana? IKM Anniversary Perlis. Ini Zul daripada IKM Anniversary Perlis. So kepada adik-adik yang daripada mana-mana IKM nak cari intern, ni dengar orang yang pernah pengalaman dengan kita. Apa saranan kau untuk diorang? Saranan saya untuk budak-budak yang nak masuk ke dunia intern ni, kena ready dengan mental lah, mental dengan fizikal. Itu penting. Kalau dari segi mental tu kita kena faham lah apa kita punya kerja, kita punya Kita lebih pada tanggungjawab. Sebab tanggungjawab tu dia menyeluruh. Betul. Okey, lagi? Ingat balik lah apa yang kita pernah study Belajar dulu.
belajar maksudnya dia korang nak kena refresh balik apa yang kau belajar dulu. Benda-benda basic, semua tu kau kena tahu. Orang panggil kau ambil flaring tool, kau jangan bawa hammer. Itu nanti kau yang kena hammer. Itu contoh. Okey, lagi. Kalau kita kena ingat lah, kita intern ni bukan untuk belajar tapi untuk ambil pengalaman. So kita kena, kalau kena macam kena maki ke, kena Pernah kena ke reject. pernah maki kat sini? Tak pernah kan? Sebab apa tak pernah? Dia tak pernah. Okey, macam ni contoh. Kesalahan ni memang setiap orang akan buat, terutama korang yang intern. Itu normal. Dia yang buatkan kau boleh kena maki. Orang dah cakap banyak kali, orang dah selalu pesan, kau selalu buat kesalahan yang sama, kau ulang kesalahan yang sama berkali-kali. Itu akhirnya memang kau akan dimaki. Lepas tu nak tanya, ni last, mungkin last lah. So kau masuk kat sini, kalau katalah benefit bila kau keluar ni, kau rasa berapa banyak benefit yang kau dapat kat sini? 0 sampai 10. Maksudnya boleh dapat dalam 10 lah. Oi, 10. Ini bukan saya cakap tak ada rasuah. Rasuah tak ada. Belum rasuah lagi. Belum dapat apa-apa lagi. CJ belum serah. Apa bonus-bonus belum serah. So dia belum rasuah lagi. So itu kau punya saranan pada yang luar, kalau nak masuk sini rasa-rasa berbaloi ke tak? Budak intern lah yang nak cari tempat intern ke, saya rasa memang balai lah untuk jadi budak intern abang. Janji kena tahan maki. Dia macam ni, bukan tahan maki. Janji korang kena bersedia. Sebab korang intern bukannya untuk belajar. Korang bukan belajar macam dalam kolej tau. Dekat sini kita ajar korang realiti kehidupan sebenar sebelum kau nak masuk ke alam pekerjaan. Apa yang kita ajar kat sini kita bagi memang jauh berbeza daripada apa yang kau belajar masa dalam kelas kan. Kalau kau nak kat sini kita ajar, janganlah macam ni, salah ni, sorry, itu kat sini kau takkan dapat. Kalau kau nak masuk sini, kita nak kau keluar, kau mesti kena pandai. Kalau tak pandai tu memang kita akan tala bagi pandai punya. Okey, ada apa-apa lagi nak cakap? Ada sikit pesanan lah. Okey, Canan. Untuk siapa-siapa yang budak intern yang baru nak masuk tu, boleh contact admin terus lah untuk tanya ada kosong lagi tak tempat intern ke apa. Pasal dah penuh ke tak? Ada lagi kosong ke? Ada, okey, ada lagi kosong. Sebab apa, pengalaman yang dia bagi tu dengan kerja-kerja, cara kerja, SOP dia semua tu memang sangat bantu korang lah untuk masa hadapan lah, untuk korang nak kerja dengan orang lain ke, lepas tu nak buka bisnes sendiri ke, knowledge korang tu lebih luas daripada korang ambil kat tempat lain. So sekarang ni abang nak tanya berkenaan dengan tu budak magang tu, Ajib ni sebenarnya layak ke tak layak nak mengajar sebenarnya? Daripada saya, memang layak lah, lagi layak daripada Okey. Ketut. Okey, kita last lah ni, dah pukul berapa nak balik kan. Kita nak bagi sijil. Hari tu dia orang dah habis lama dah. Kita hold sebab apa? Kita cari timing yang sesuai. Okey, ni ada ini kau punya sijil. Sijil kita tak boleh nak tunjuk lah sebab ada nama kan. Okey, ni nanti dia punya sijil kau orang akan dapat macam ni lah. Tu dia punya IC, kita tutup. Oi, belum raya dah dapat duit raya. awal ni. Kau tutup lah kat sini kan. Okey. Ni pegang sini. Okey. Terima kasih. Nanti apa jangan lupa 19 hari bulan. InsyaAllah. 19 hari bulan. InsyaAllah. Yang tu apa tu? Kata hati. Oh, ada sagu hati. Ni untuk kau. Botol air. Kita kat sini kan kita ajar kena bawa air. Beg kuning tak ada. Beg kuning tak ada. Pada adik-adik mana yang nak intern, contact lah kita punya admin. Ada dekat kita punya profile. Tagline kita, mantap Pama.